Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya AC Miza dan anda sedang menyaksikan RM1 Money Drop. Selamat menonton kepada penonton-penonton di rumah, juga selamat datang kepada penonton-penonton di studio. Fikir, labur dan menang. Itulah cabaran di RM1 Money Drop dan hari ini merupakan hari yang begitu sedih buat saya kerana hari ini merupakan hari terakhir di mana kita akan bersiaran untuk anda di musim ini. Jadi kepada anda teruskan bermain secara online di www.moneydrop.com.my kerana mungkin anda juga bakal terpilih menjadi peserta yang bakal memiliki RM1 juta dengan menjawab 8 soalan cabaran di RM1 Money Drop. Buat kali terakhir saya memegang RM1 di atas meja ini, masih lagi panas. Dan di sini ada 50 bungkusan, satu bungkusan berjumlah RM20,000. Bagaimana dengan peserta hari ini? Kali ini kita akan bawa mereka ke pentas. Saya serahkan RM1 juta ini kepada mereka melalui cabaran 8 soalan. Berikan tepukan untuk Khalaf dan juga Erwan. Erwan, apa khabar? Khalaf, apa khabar? Sila. Anda merupakan peserta dari Pulau Pinang, seorang beauty consultant. Siapa? Saya. Kalau beauty consultant, Erwan juga Fashion consultant. fashion consultant. Bagaimana dengan fashion saya gini? Terbaik. Terbaik. RM1 juta saya serahkan kepada anda sekarang ini. Ini merupakan milik anda. RM1 juta untuk anda, di mana anda harus menjawab 8 soalan. Setiap soalan saya berikan pilihan kategori dan juga pilihan jawapan. Ingat, 60 saat untuk anda laburkan wang anda. Anda harus kosongkan satu petak pilihan jawapan bagi setiap soalan dan wang yang tidak dilaburkan, saya akan ambil dan beli baju baru untuk diri saya. Tak boleh. Okey, sudah bersedia? Sedia. Kalau begitu, mari kita mula bermain RM1 Money Drop. Ingat, anda ada 8 soalan dan kita akan sekarang ini berikan kepada anda kategori untuk anda pilih di soalan yang pertama. Merdu dan cantik. How about you? So, I tak merdu. Dan I pun tak cantik sangat. Cantik. Cantik maybe about Miss World, merdu about suara. So merdu. Bagaimana? So we choose Merdu. Merdu adalah kategori pilihan anda. RM1 untuk dilaburkan di soalan pertama. 4 pilihan jawapan dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Amy, Pasha, Once dan Maki. Saya suka jawapan yang terakhir itu, Maki. RM1 juta untuk soalan pertama dan ini adalah soalannya. Tak dapat kena maki. Siapakah vokalis kumpulan Ungu? Adakah Amy, Pasha, Once atau Maki? RM1 juta. Sila laburkan wang anda. If I'm not mistaken, is a Pasha Ungu. Amy is memang bukan. It's totally not. Once dari mana? Once is from... Masa telah bermula. Pasha Ungu, yes. Amy. No. Once is not from Ungu, okay. Maki. So I think better we put our money dekat Pasha. Serious? Are you sure? Yes, I'm very confident. Sure, So okay. Siapa kau vokalis? Vokalis? Vocalist. Yes, it's Pasha Ungu. Serious? Okay. Yes. Let's do it. Bismillahirrahmanirrahim. Sure, Pasha Ungu? Tinggal 30 saat sekarang ini. Maki bukan kan? Okay, fine. Jauh tersimpang tu. Onci pada bulan mana? Dewa kan? Oh yes. Okay, good. Ada 17 saat lagi. Letak sopan santu. Tak betul. Alright. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khalaf dan juga Erwan melaburkan RM1 juta di Pasha dan hasil pada perbincangan anda berdua tadi saya rasa macam bermain di Belanda. Yeah. Banyak cakap orang putih. Tapi tak apa. Ini soalan pertama. Kita saksikan. Where the money drops. Don't be nervous. Just relax.
Sila ambil kembali wang anda. Jangan jatuhkan wang anda. Kumpulan ungu dianggotai oleh Pasha sebagai vokalis, Maki bassist, Onci gitar dan juga Eda sebagai drum. Tahniah, anda masih lagi bergelar jutawan. RM1 juta masih lagi milik anda. Kita akan saksikan sekarang ini kategori untuk soalan kedua. Kategorinya adalah etnik dan kayuh. Wow. Kayu I think got bicycle, so tak nak. No. Okay, We choose etnik. Etnik. Suka dengan etnik? Harus. Kategorinya adalah etnik dan ini merupakan soalan kedua dan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Oh my Murut, God. Bidayuh, Melanau dan Melayu. Memang sejarah. RM1 juta di soalan kedua dan soalannya adalah kaum manakah yang bukan kaum utama di Sarawak? Adakah Okay, Murut, fine. Bidayuh, Melanau atau Melayu? RM1 juta untuk anda laburkan. Kaum utama. Okay, Sarawak. Okay, Sarawak. Okay. I think Bidayuh memang dari Sarawak kan? Kan? Masa telah bermula. Melayu. Melayu mesti ada juga kan? Kaum yang bukan kaum utama di Sarawak. Kaum utama. Melayu mesti ada. Murut atau Melanau? Murut atau Melanau? Bidayuh. Yes. Which one? So nak try Melanau dengan Murut? Melayu is okay, just Kalau straight tidak first. yakin, agihkan pelaburan anda. 20 saat telah berlalu. So, perancangan you nak tak kat Murut? Bidayuh. Bidayuh is from Sarawak kan? Sarawak ke Sabah? Dapat nak speak kat 3 ni je? No. Tinggal kurang I think we 30 should saat put sekarang from- ini. I Come on, think 35 seconds, just put the money first. Tak ada duit, okay, come on. 3, 4, 5. Melanau, Murut, Melanau. Come on babe. Bagi berapa second je? 10, 9, 8, No. 7, Hey, 6, babe. 5. Satu peta harus dikosongkan. 2, 1. Masa telah pun tamat. Anda hampir-hampir memberikan wang percuma kepada saya. Perlu saya ingatkan, agihkan pelaburan anda dalam masa 60 saat. Anda telah meletakkan RM100,000 di kotak pilihan jawapan anda Melayu. Dan untuk Murut, anda telah meletakkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. RM340,000 di Murut dan selebihnya di Bidayuh. Soalan kedua, kesaksikan hasil pelaburan anda. Where the money drops. Anda baru saja dengarkan deruman RM660,000 di bawah anda. Saksikan sekali lagi. Where the money drop. Kita berehat sebentar, keputusannya selepas ini. Bertemu kembali di RM1 juta Money Drop dan kepada anda sedang bermain secara online. Anda juga kehilangan lebih dari RM1,5 juta di soalan yang kedua atau masih memiliki wang yang lebih dari Khalaf dan juga Irwan. Kerana mereka masih memiliki RM340,000 menantikan keputusan di soalan kedua. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Nafas lega, anda masih memiliki RM340,000. Sila ambil kembali wang anda. Jawapan
Penyemurut. Kaum Murut adalah merupakan suku kaum ketiga terbesar di Sabah. Anda masih memiliki RM340,000. Hanya 6 soalan lagi bermain di soalan ketiga. Fikir, labur dan menang. Tidak yakin, agihkan sekata kalau kata boleh. Kita akan saksikan sekarang ini kategori untuk soalan ketiga. Anak atau belalai? Anak atau belalai? Okey, anak. Mana Belalai. satu? Anak. Bagaimana? Dua-dua Anak. rasa susah je. Okey. Anak tu orang, belalai tu apa? Anak. Okey. Okeylah, Okey, kami pilih anak. Anak adalah kategori pilihan anda dan sudah pastinya 4 pilihan jawapan untuk soalan ini dan pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Kuala Ganda, Okey. Kuala Rompin, Kuala Lipis dan Kuala Kerau. Ini merupakan pilihan jawapan untuk anda dan sudah pastinya sekarang ini soalannya adalah apakah nama tempat bagi pusat pemeliharaan? Apakah nama tempat bagi pusat pemeliharaan anak-anak gajah yatim piatu di negeri Pahang? Adakah Kuala Ganda, Kuala Rompin, Kuala Lipis atau Kuala Kerau? Sila laburkan buang anda. Okey. Okey, Kuala Lipis memang Kuala Lipis bukan. memang kat Pahang. Okey. Okey. Kuala Ganda, Tak tahu tempat. Kuala Kuala Kerau. Rompin. Kuala Kerau yang rasa cakap Perlis. Okey. Masa Kuala telah Rompin. bermula. Rompin kat mana? Buka Kuala Lipis dulu. Okey. No, what? Kalau Kuala Kerau is Perlis. So Rompin from Rompin, I think memang Pahang. I rasa memang Pahang. Rompin Pahang. 20 saat telah berlalu. So mana? Kuala Lipis. Cuba sikit Kuala Lipis dulu. Okay. Okey, ada letak dekat Kuala Rompin. You letak berapa tu? 120,000 Kuala Ganda. Tinggal 20 saat sekarang ini. Kuala Kuala Ganda? Ganda kat mana? I memang tak tahu Kuala Ganda. Kuala Rompin? Kuala Rompin I rasa memang Pahang. Lipis Kan? tak Pahang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalaf dan Erwan, anda telah merabulkan sebanyak 3, 6, 7, RM140,000 di Kuala Lipis. Pernah pergi Pahang? So far tak pernah. Pernah. Tak pernah lagi. Gajah? Pernah tengok gajah? Oh, Pernah, mesti eh? Pernah. Pernah? aja. Baik. Kita akan saksikan sekarang ini sama ada RM140,000 atau RM200,000 atau berhenti di sini. No, Where? no, no, no. The money drops. Masih memiliki RM340,000. Kita saksikan sekali lagi. Kalaf dan Erwan. Where the money drops. Kalaf dan Erwan, Sejuta hilang. anda baru saja kehilangan RM1 juta. Tidak ada apa yang perlu saya katakan, tidak ada apa yang harus saya katakan kerana keputusan pilihan jawapan adalah dari anda. Bagaimana perasaan anda sekarang, Erwan dan Kalaf? Kejut juga. A bit disappointed. Okay. Kecewa lah. Betul? Betul. Tapi tak ada apa-apa kot. Anda telah bermain dengan baik kalau ikut daripada saya kerana anda telah mengagihkan pelaburan walaupun anda tidak tahu apakah keputusannya. Terima kasih. Tepukan untuk Kalaf dan Erwan. Terima kasih kerana bermain di RM1 juta. Kita baru saksikan Kalaf dan juga Erwan yang datang dari Pulau Pinang kehilangan RM1 juta. Mereka telah bermain agak baik, mengagihkan pelaburan bila mereka tidak yakin. Kita akan saksikan sekarang ini pengawal keselamatan membawakan RM1 juta kembali ke pentas
Dan kita akan saksikan bagaimana pula strategi peserta seterusnya. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Kamarul dan Awani. Kamarul dan juga Awani, jutawan terbaru di sejuta ringgit Money Drop. Dan seperti biasa, bila anda naik saja ke pentas ini, wang ini milik anda. Sila pegang 1 juta ringgit milik anda. Mereka adalah jutawan sekarang. Kamarul dan Awani. Ya, bertunang dah berapa tahun? Baru je. Baru saja? Ya, saya. Dalam 4 tahun masa mencari rumah sewa, duduk emas sekali ke apa? Tak. Sama perangkap situ. Okey. Anda ada sejuta ringgit. Saya ada 8 soalan. Sudah bersedia untuk bermain? Sudah. Kalau begitu, mari kita mula bermain sejuta ringgit Money Drop. Sejuta ringgit ini, 8 soalan saja perlu anda jawab. Baiklah, kita akan saksikan sekarang ini kategori untuk soalan pertama adalah haiwan dan kumpulan. Haiwan atau kumpulan? Okey, untuk ni Dia pilih. you pilih. Haiwan, kumpulan. Up to you. So, Sila Haiwan. pilih kategori. Okey, haiwan. Haiwan, I see. Haiwan adalah kategori pilihan anda. Queen Control nampak? Soalan pertama, 4 pilihan jawapan untuk anda. Kita saksikan. Carnivore, omnivore, herbivore dan survivor. 1 juta ringgit. Soalan pertama. Dan soalan pertama adalah haiwan yang menjadikan tumbuhan dan daging sebagai makanan Haiwan yang menjadikan tumbuhan dan daging sebagai makanan rujinya adalah carnivore, omnivore, herbivore atau survivor. Untuk ni saya rasa carnivore makan daging. Herbivore, Herbivore. bukan. Bukan Survivor. survivor. Okey, bukan. So, I rasa ni sebab dia yang makan daging. Ya. Okey, I letak. Okey. It is straight. Alright. Go straight. Alright. Go straight. 20 saat telah berlalu. Go straight. Okey. Yakin dengan jawapan anda? Okey. I yakin. Yakin Alright. isi. Ingin tamatkan masa? Yes. Tamatkan. Baiklah, kita tamatkan masa untuk Kamarul dan juga Awani. Soalan pertama dengan begitu yakin sekali. Omnivore, 1 juta ringgit. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Kita berehat sebentar. Anda sudah menyaksikan episod terakhir untuk musim ini sejuta ringgit Money Drop. Jadi kepada anda yang bermain secara online, mungkin ini buat kali terakhirnya anda bermain dan mungkin kali ini anda bakal terpilih untuk musim hadapan sebagai peserta. Kerana Kamarul dan Awani meletakkan 1 juta ringgit menantikan keputusan di soalan pertama. Kita saksikan where the money drops. Kamarul dan Awani masih bergelar jutawan. Sila ambil kembali sejuta ringgit milik anda. Omnivore adalah haiwan yang memakan daging dan tumbuhan hijau yang hidup. Contohnya seperti beruang dan chimpanzee. Ini contoh. Ada juga orang rumah saya sebelah jiran pun lebih kurang macam ini, Kak. Makan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Tapi saya panggil dia bukan omnivore, tapi Encik Muhammad Noor. Kita sekarang masih lagi memiliki 1 juta ringgit. Dan kita bermain di soalan kedua. Dan sekarang kita saksikan
7 soalan lagi dengan RM1 juta. Sudah bersedia? Ya. Sudah. Sudah. Kita bermain dengan soalan kedua. Kategori untuk soalan kedua adalah malam dan seram. Malam. Seram. Okey, untuk ni I rasa Kalau seram hantu ke? Tak. seram malam. banyak. Malam. I tak tahu really. Bagaimana? I rasa you pilih lagi. No. I It's okay. You pula turn you. pilih seram. Seram adalah kategori pilihan anda di soalan kedua dengan RM1 juta. Soalan kedua ini merupakan 4 pilihan jawapan untuk anda. Pontianak, Toyol, Hantu Raya dan Langsui. RM1 juta untuk soalan kedua dari 8 soalan. Dan soalan kedua adalah antara hantu-hantu berikut yang mana satu mimik wajah seseorang? Pontianak, Toyol, Hantu Raya atau Langsui. RM1 juta. Sila laburkan wang anda. Pontianak arus sedang malam and then Cantik. Toyol bukan. cantik, seorang yang cantik sebelum dia tukar. Toyol warna hijau, hantu raya. Tak tahu lagi. Langsui memang Masa creepy telah muka dia. berbola. So I rasa kat sini Pontianak. I pilih Pontianak. So I cakap Pontianak, you cakap? Pontianak. We go. Baik. You just first. Jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda. No. It's hantu raya. 20 saat telah berlalu. You biar Go. betul ni. Yes. Hantu raya dia menyerupai orang. Remember? Are you sure? Antara Ya. hantu-hantu RM1 juta berikut ni. yang mana satu mimik wajah seseorang? Pontianak, Toyol, Hantu Raya atau Langsui? Oh my god. Split mana ni? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamarul dan juga Awani, saya dah beritahu kepada anda berdua jika tidak yakin agihkan pelaburan. Mungkin jawapan anda Pontianak sebentar tadi betul. Kenapa di saat-saat akhir mengubahkan kesemua pelaburan kepada satu jawapan saja? Saya dah pesan. Pilih jawapan. Gunakan akal. Jika tidak yakin, agihkan pelaburan. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Pontianak. Dia yang bela dia adalah Pontianak kan yang buka tu. Bukan ke? Dua jawapan belum diberikan keputusan. Saya dah beritahu tadi. Agihkan pelaburan jika tidak yakin. Where the money drop. Pontianak sebab dia cantik. Hantu raya memang dia menyerupai orang. So soalan dia ialah satu mimik wajah seseorang. Satu mimik wajah seseorang means dia menyerupai tuan dia. Itu yang I rasa. I tak pernah jumpa hantu raya, tak tahu. Right, let's see. Go. Go. Masih bergelar jutawan. Sila ambil kembali wang anda. Sudah pasti jawapannya hantu raya kerana hantu raya adalah sejenis makhluk halus dan tahyul. Dan sememangnya kalau tengok filem-filem banyak hantu raya suka menyerupai seseorang. Macam sekarang ni Syed berada di atas pentas. Mungkin bukan saya. Tapi hantu raya. Kita saksikan sekarang. Anda masih ada RM1 juta memandu soalan ketiga. Sudah bersedia? Ya, sudah. Okey, sudah. Kita saksikan kategori untuk soalan ketiga. Puitis atau tempat lahir? Puitis. You turn. Tak tahu. Tempat lahir, okey. You okey? Tempat lahir. Okey. Puitis macam apa? Sastra. I'm not sure. Kelas sastra tapi I dapat 9. Okey, so Tarikh lahir. Isi? tarikh lahir. Tarikh lahir. Tarikh lahir adalah Tempat kategori lahir. pilihan. Tempat lahir adalah kategori pilihan anda dan masih mempunyai 4 pilihan jawapan. Ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Terengganu, Kelantan, Kuala Lumpur dan Kedah. RM1 juta untuk anda laburkan kepada soalan berikut.
Penjaga gol pasukan bola sepak kebangsaan Khairul Fahmi Cik Mat berasal dari negeri mana? Masa telah bermula. Cepatnya. Baik, Fahmi answer. Ingatlah juga. Okey, you. Yakin dengan jawapan anda? Saya yakin. Ingin tamatkan masa? Okey, saya tamatkan Tamatkan masa. Kamarul dan Wani, kita tamatkan masa untuk mereka. Yakin dengan pilihan jawapan? Tetapi baca tidak soalan. Penjaga gol pasukan bola sepak kebangsaan Khairul Fahmi Cik Mat Kita akan berasal dari negeri saksikan mana? sekarang ini. Berasal dari negeri Where mana? the money drop. Ya. Masih lagi jutawan semegila pribadi. RM1 milik anda. Khairul Fahmi lahir Januari 1989 di Kota Baru, Kelantan dan merupakan penjaga gol pasukan bola sepak Malaysia. Kita akan sekarang ini bermain di soalan keempat. Cuma 5 soalan lagi, masih memiliki RM1 juta. Tepukan untuk mereka. Dan kategori untuk soalan keempat adalah humor dan animasi. You nak animasi? You boleh? You pilih animasi. No. You okey, animasi. Ya. Okey, animasi. Animasi adalah kategori pilihan anda di soalan keempat. Masih memiliki RM1 juta. Ini merupakan 4 pilihan jawapan untuk anda. Rupert, Paddington, Winnie the Pooh dan Yogi. RM1 juta di soalan keempat. Dan soalan keempat adalah beruang manakah yang tertua? Adakah Rupert, Paddington, Winnie the Pooh atau Yogi? RM1 juta. Sila laburkan wang anda. Paddington, Rupert. Masa Yogi telah the bear. bermula. It's Yogi the bear. Ni yang besar tu kan? Dia pakai topi hijau Yang tu. separuh macam apek tu kan? Yes. Lah, Winnie the Pooh bukan? Rupert, oh my god. It's it's correct. Ah, you ni. 20 saat telah berlalu. Jika kurang yakin, akhirkan pelaburan anda. Yogi, Winnie the Pooh. Jangan terlalu yakin. Paddington, Rupert. Jika kurang yakin, akhirkan pelaburan. Ingat pesanan saya. Tinggal 20 saat sekarang ini. Winnie the Pooh yang kecil. Tu ke yang madu tu? Madu lah. Yang madu ke? Siapa ni? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah pun tamat. Tak apa, jangan baring di atas meja. Sila bangun segera. Jangan risau. Ingat, yang perlu diletakkan di atas petak pilihan jawapan adalah wang, bukan tunang. Anda telah meletakkan sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, RM260,000 di Yogi. Dan yang selebihnya di Winnie the Pooh. Paddington ni tahu tak apa? Tak pernah dengar. Rupert dia. Rupert yang pink tu Kurang yakin, agihkan pelaburan. Astaghfirullahalazim. Akan saksikan sekarang ini. Where the money drops. Kenapa you letak sikit sini? Anda kehilangan RM740,000. Maaf, wang ini saya terpaksa masukkan ke dalam petak pilihan yang tidak memberikan jawapan yang betul. Minta maaf, saya baru saja masukkan wang anda RM740,000. Masih memiliki RM260,000. Tersaksikan di soalan keempat. Where the money drops.
Kita berehat sebentar, keputusannya selepas ini. Bertemu kembali di RM1 juta money drop di mana Kamarul sebentar tadi telah meletakkan RM1 juta di atas satu petak. Tetapi di saat akhir mengagihkannya di petak di mana mereka telah kehilangan RM740,000. Kepada anda yang bermain secara online di rumah, anda juga mungkin melakukan kesilapan yang sama. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Masih ada dua petak pilihan jawapan. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Awani dan Kamarul, anda baru saja kehilangan RM1 juta di separuh perjalanan anda di cabaran RM1 juta money drop. Bagaimana Kamarul? Kita I tahu Rupet je. I tahu Yogi, tapi untuk Rupet I tak pernah dengar nama tu. Rupet Bear muncul di pernah Daily dengar Express pada tahun 1920, Paddington Bear 1958, Winnie the Pooh 1926 dan Yogi Bear 1958. Anda telah bermain dengan begitu baik. RM1 juta anda telah hilang, tetapi semangat anda saya rasakan. Terima kasih Awani dan Kamarul kerana bermain di RM1 juta money drop. Tepukan. Sebentar tadi anda telah saksikan Kamarul juga Awani hilang RM1 juta di soalan keempat. Satu pengalaman yang agak malang bagi mereka. Dan pastinya sekarang ini di pentas kita aturkan kembali RM1 juta untuk peserta yang terus akan bermain di RM1 juta money drop. Saya harap mereka tidak semalang peserta sebelum ini. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Noruddin dan juga Aisyah. Dan Aisyah selamat datang ke RM1 juta money drop. Tepukan untuk Noruddin dan juga Aisyah yang telah berkahwin selama 15 tahun. Dan berapa orang anak sekarang ni? 4 orang anak. Empat orang anak. Berapa perempuan, berapa lelaki? 2 perempuan, 2 lelaki. 2 perempuan, 2 lelaki. Selang bunga. Apa dia? Selang bunga. Selang bunga katanya. Dan sekarang saya serahkan kepada anda bunga-bunga yang di atas meja ini. RM1 juta untuk anda berdua. RM1 juta untuk Noruddin dan juga Aisyah. Mereka bergelar jutawan bila mereka Untuk bermula family bermain di RM1 juta saya. money drop. Ingat anda harus laburkan ke semua wang anda bagi setiap soalan. Sudah bersedia? sedia Baiklah. insyaAllah. Kalau begitu, mari kita mulakan RM1 juta money drop. Jika anda yakin dengan jawapan, letakkan di satu petak saja. Jika kurang yakin, agihkan pelaburan. Kita akan saksikan sekarang ini kategori untuk soalan pertama. Dan kategorinya adalah pengkalan dan kapal. Saya pilih apa? Pengkalan, Sila berbincang kapal, dengan kuat Noruddin dan Aisyah. Kapal adalah untuk Pengkalan. depend on you. Pengkalan. Pengkalan. Kami pilih pengkalan. Pengkalan adalah kategori pilihan pertama dan di soalan pertama ini adalah pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Melaka, Gibraltar, Florida dan Naruto. RM1 juta di soalan pertama. Dari 8 soalan dan soalan pertama adalah selat manakah yang terpanjang di dunia? Adakah Melaka, Gibraltar, Florida atau Naruto? RM1 juta. Selat Silalah manakah bergabung yang anda. terpanjang di dunia? Ayah pernah buat pantun ni kat sekolah dulu. Okey, Selat sebut. Melaka terpanjang di dunia, selat apakah terpendeknya pula? Ayah beri soalan tu betul. Okey. Masa telah bermula. Cepat. Saya ambil ibu susunkan. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Bagaimana? pilih Sayang untuk berhenti confident. di sini insyaAllah. Ingin tamatkan Okey, masa? tamatkan masa sekarang. Baiklah. Kita tamatkan masa untuk Noruddin dan juga Aisyah. Di soalan pertama ada 8 soalan. RM1,000,000 di Melaka. Pernah pergi Florida? Tak pernah. Pernah. Baiklah. Anda telah menjawab. Kita saksikan hasil pelaburan anda. Where the money drops. Masih bergelar jutawan. Sila ambil kembali wang anda. Noruddin dan juga Aisyah. Untuk pengetahuan penonton-penonton di studio juga di rumah, Silat Melaka. Panjangnya 500 batu. 500 batu kilometer, kena fikir sendiri bagaimana. Bahagikan ke kalikan, terpulang pada anda. Masih memiliki RM1,000,000. Kita bermain di soalan kedua. Noruddin dan Aisyah sibuk menyusul RM1,000,000 milik mereka. Dan saya akan berikan kepada anda sekarang ini. Ya Noruddin, tak apa. Kejap lagi nak labur balik. Kita saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan kedua. Dan kategorinya adalah takluk Takluk dan atau bintik. Saya yang pilih takluk atau bintik? Penjajahan, takluk, bintik. Atau okey, kita pilih takluk. 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 Saya Takluk confirm. adalah kategori pilihan Takluk. anda di soalan kedua. Masih 4 pilihan jawapan untuk anda dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapannya. Thailand, Laos, Vietnam dan Macau. RM1,000,000. Soalan kedua dari 8 soalan. Dan soalannya adalah, negara manakah yang tidak pernah dijajah oleh kuasa asing? Thailand, Laos, Vietnam atau Macau? RM1,000,000. Sila laburkan wang anda. Vietnam Vietnam pernah pernah, berperang, Laos Laos pernah perang, Macau pun bawah pernah. China. Thailand Thailand tak tak pernah berperang. pernah. Thailand bagi laluan pada Jepun untuk masuk ke tanah Supaya Melayu. Jepun tak jajah dia. Betul. Itu adalah matlamat dia. Dia sanggup bersekongkol dengan Jepun sebab nak selamatkan negara dia daripada dijajah. Betul. Okey, stop masa Kami sekarang. berhenti di sini. Baiklah, jangan berhenti di sini. Nak tamatkan masa ke tidak? Tamatkan masa. Tamatkan masa. Baiklah. Sorry, Yasin. Faham, Yasin. Kita tamatkan masa untuk Noruddin dan juga Aisyah. Vietnam dan Thailand. RM1,000,000 untuk Thailand. Vietnam perang dengan USA. Betul. Amerika. Dijajah atau tidak? Perang tu maknanya memang cubaan untuk menjajah. Tetapi persoalannya, dijajah atau tidak? Where? The money drops. This is the correct. I know the answer is Thailand. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Bersama dengan Noruddin dan juga Aisyah yang telah melaporkan RM1,000,000 di Thailand. Persoalannya, negara manakah yang pernah dijajah? Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Masih menggelar jutawan, sila ambil kembali wang anda. Noruddin, betul pilihan jawapan anda kerana Thailand tidak pernah dijajah. Laos pernah dijajah oleh Perancis, Vietnam oleh Perancis dan juga Macau oleh Portugis. Itu dia. RM1,000,000 masih lagi milik anda. Anda bermain dengan begitu baik sekarang ini. RM1,000,000, 6 soalan lagi, kita bermain di soalan ketiga. Sudah bersedia? InsyaAllah kami sedia. Kita saksikan kategori untuk soalan ketiga. Simbol dan formula. Sayang tiada formula. Simbol
InsyaAllah boleh juga. Formula atau simbol? Simbol lah rasa boleh sikit. Simbol. Confirm pilih simbol. Simbol adalah kategori pilihan anda di soalan ketiga. Masih 4 pilihan jawapan dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. H, H2O, HE dan HG. RM1 juta untuk soalan ketiga. Kita saksikan sekarang ni apakah soalannya. Apakah simbol bagi hidrogen? Adakah H, H2O, HE atau HG? Sila laburkan $1 juta milik anda. HG mercury, He, helium, H2O air, Air. H hydrogen. Masa telah Confirm bermula. sayang? Confirm insyaAllah. Confirm. Simbol hidrogen Hidrogen betul. Okay. I trust you. Betul insyaAllah. Aisyah percaya sayang. Lulus SPM. Untuk anak-anak kita. This is for my son, my kids. This is for my daughter. And for my Bagaimana Nuruddin dan parents. Aisyah? Yakin? Hydrogen. H is simbol untuk hidrogen insyaAllah. Ada yang ingin tamatkan masa? Stop the Masa clock. kat sini. Stop the clock. Baiklah, kita tamatkan masa untuk Nuruddin dan Aisyah. Bagi saya, ini buat pertama kali saya tengok peserta menamatkan masa begitu banyak sekali. Saya rasa Aisyah dah tak tahan dah. Dada dah berdebar melampau-lampau sangat. RM1 juta untuk H. Anda ada masa yang banyak. Bagaimana dengan anda yang berada di rumah? Adakah anda juga menamatkan masa seperti mereka? Baiklah, kita saksikan keyakinan mereka. Where the money drops. Masih menggelar jutawan. Sila ambil kembali wang anda. Tahniah Aisyah dan Nuruddin masih memiliki RM1 juta di soalan ketiga dan bermain sekarang soalan keempat. 5 soalan lagi. Perlu saya ingatkan kepada anda peserta sebelum ini hilang RM1 juta di soalan keempat. Jadi bermain dengan betul. Bermain dengan penuh keyakinan. Kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan keempat. Turun naik dan wang. Okey. Naik wang. Wang. Wang lah. Wang. Kami pilih wang. Wang adalah kategori pilihan anda di soalan keempat. Ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange, dan FTSE 100 atau 100. RM1 juta untuk anda laburkan di soalan keempat. Dan soalannya adalah, pasaran saham security equity terbesar di Amerika Syarikat adalah New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange atau FTSE 100. RM1 juta. Sila laburkan wang anda. Saya tak yakin. Ibu pun tak yakin. Ibu pun tak tahu Tapi yang mana pasti satu. American Stock Exchange bukan. And New New York York ada, Stock. Nasdaq ada. FTSE tak pernah tahu. dengar, tapi Masa tak tahu telah apa. bermula. Jom kita split kan. Berapa sayang nak letak? 2, 4, 6, 8. Sini betul Sini betul, confirm. Ibu letak kat New sini. York besar lah. New York pusat dagangan dunia lah. Ibu letak berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20 saat telah berlalu. Betul besar. 14. New York adalah pusat dagangan dunia kan. Sayang, Ha? confident Aisyah memang tak New tahu York. ni. Saham-saham Nasdaq, memang tak tahu. FTSE tak tahu. Okey, tak American apa. memang confirm bukan. Jadi sini Nasdaq tahu tak? Tak apa, kita split. Yang penting American Stock Exchange bukan Bukan, okey. Split. Tapi The New money York lah. is better. Then okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun yang kita dapat tu rezeki kita. Jadi yang mana? 10, 9, Sayang. 8, 7, Okey. 6, This dia. 5, 4, 3, 2, 1. Nuruddin dan Aisyah. Peserta sebelum ini di soalan keempat gagal. Kini juga saya umumkan kepada anda bukan lagi seorang jutawan. Kerana anda telah mengagihkan pelaburan anda kepada 3 petak pilihan jawapan. Di mana anda telah meletakkan di Nasdaq sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 11. RM220,000 di Nasdaq.
Dan juga di FTSE 100 anda telah meletakkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. RM260,000. Dan bakinya di New York Stock Exchange. Adakah nasib anda sama dengan peserta sebelum ini? Gagal di soalan keempat, tersaksikan. Where the money drops. Tak apa, kita dah cuba. Sedaya upaya. Anda baru saja kehilangan lebih dari setengah juta ringgit milik wang anda. Sekali lagi kita saksikan hasil pelaburan anda di soalan keempat. Where the money drops. RM260,000 juga turut hilang dari pandangan anda. Kita akan saksikan sekali lagi. Mungkin buat kali terakhir. Where the money drops. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. www.moneydrop.com.my. Kepada anda yang sedang bermain secara online, bagaimana dengan agihan pelaburan anda? Adakah anda juga melaburkan seperti Noruddin dan juga Aisyah? Saya harap tidak. Ingat, fikir labur dan menang. Jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda seberapa dekat jumlahnya yang paling mungkin. Nasdaq RM220,000 di soalan keempat. Kita saksikan, mungkin buat kali terakhir. Where the money drops. Anda masih memiliki RM220,000. Sila ambil kembali wang anda. Nasdaq sehingga 13 Januari 2011 sebanyak berapa syarikat juga pemadanan disedaraikan di Nasdaq? Nasdaq adalah jawapan yang sebenarnya. Anda masih lagi memiliki RM220,000. Anda baru selesai separuh cabaran di RM1,000,000 money drop. Kerana anda sekarang ini bermain di soalan kelima. RM220,000 ini anda harus laburkan kepada 2 petak pilihan jawapan saja. Kerana di soalan kelima anda diberikan 3 pilihan jawapan. Sudah bersedia? Mari kita saksikan kategori untuk soalan kelima. Kemenangan dan kod. Kemenangan atau kod? Kemenangan atau kod? Kemenangan. Confirm kemenangan. Kemenangan adalah kategori pilihan anda dengan 3 pilihan jawapan di soalan kelima. Ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. 7, 10 dan 6. Jika betul-betul, agihkan sebaik mungkin. Kita saksikan sekarang ini soalan kelima. Sehingga 2010, berapa kalikah Roger Federer menjuarai kejohanan Wimbledon lelaki perseorangan? 7, 10 atau 6? Sila laburkan wang anda. Roger Federer tu siapa pun tak tahu Wimbledon. Okeylah. Kita tawakal ala Allah. 7 atau 6? Cepat sayang, masa belum. Okey, 1 minit dari sekarang. Okey, split. Yang mana? 6, 10 atau 7? 10 dan 7 atau 6? Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sayang. Jangan terpedung. Tak apa. This is tak pening. 10 atau 7? Fikir betul-betul. Ini merupakan soalan kelima. Masih ada masa untuk anda. Siapa pun tak tahu. Berapa? Tinggal 30 saat sekarang ini. Lelaki berseorangan 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Sehingga 2010 berapa kalikah Roger Federer menjuarai kejohanan Wimbledon lelaki perseorangan? 7, 10 atau 6? 10, Tawakal 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noruddin dan juga Aisyah. Tak kenal Roger Federer siapa? Kenal, tapi tak tahu berapa kali dia dah pernah menang. Tapi anda telah mengagihkan pelaburan anda di mana anda telah meletakkan sebanyak 100,000 di 7 dan sudah pasti 120,000 di 10. Kita akan saksikan. Sekali lagi untuk anda di soalan kelima hasil pelaburan anda. Where the money drops. RM120,000 adalah denuman yang anda dengar sebentar tadi. Kita saksikan sekali lagi. Where the money drops. Yang penting kita dah cuba ya. Noruddin dan Aisyah. Yang penting kita dah cuba. Tepukan untuk Noruddin dan Aisyah. Nampaknya anda gagal di soalan kelima. Sila bersama dengan saya. Tetapi apa yang anda perlu katakan kepada orang ramai selepas ini, saya pernah menjadi seorang jutawan. Sila tepukan untuk Aisyah dan juga Noruddin. Terima kasih kerana bermain di sejuta ringgit. Noruddin dan juga Aisyah adalah merupakan peserta yang terakhir untuk musim ini. Hilang RM1 juta di soalan kelima. Begitu juga kesedihan yang saya rasakan untuk mereka. Tetapi kepada anda yang berada di rumah, pastikan terus bersama saya. Mungkin di musim yang akan datang, teruskan bersama saya sokong RM1 juta money drop. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Simizal. Hingga kita bertemu di satu masa akan datang. Kita berjumpa sekali lagi di musim akan datang. Mungkin di RM1 juta money drop.